Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4. Hari ini kita akan fokus kepada bab 1, pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Subtopik 1.1, bidang biologi dan kerjaya. Perkataan biologi berasal dari bahasa Yunani iaitu bios, kehidupan, dan logos, kajian, yang membawa maksud kajian terperinci tentang benda hidup dan interaksinya dengan persekitaran. Bidang utamanya merangkumi botani, fisiologi, genetik, mikrobiologi dan ekologi. Ilmu biologi menyumbang besar kepada sektor kerjaya seperti perubatan, farmasi dan pertanian. Seterusnya, subtopik 1.2, keselamatan dan peraturan makmal. Keselamatan makmal amat penting. Peralatan pelindungan diri iaitu PPE. Yang asas adalah goggle, baju makmal, sarung tangan dan kasut bertutup. Stesen makmal juga dilengkapi alat khas seperti kabinet alir lamina untuk penyediaan sampel steril dan kebuk wasap bagi mengelakkan terhidu gas beracun. Tidak semua bahan boleh dibuang ke dalam sinki. Hanya bahan ber-pH neutral iaitu dalam lingkungan pH 5 hingga pH 9 dan bahan yang tidak bertoksik dibenarkan. Bagi sisa biologi, perlu diurus mengikut SOP. Kategori A ialah sisa tajam. Kategori B ialah pepejal yang tidak tajam namun perlu di-autoclave. Kategori C, bangkai dan kategori D, cecair. Jika berlaku tumpahan bahan kimia am, maklumkan kepada guru dan sekat tumpahan menggunakan pasir. Amaran keras bagi tumpahan merkuri. Jangan sentuh kerana merkuri meresap melalui kulit. Tabur serbuk sulfur di atasnya dan terus hubungi bomba. Di dalam makmal, dilarang makan dan minum serta wajib cuci tangan selepas eksperimen. Okey, jom kita uji minda. Soalan 1, senaraikan 3 contoh peralatan perlindungan diri yang wajib dipakai di makmal. Jawapannya, goggle keselamatan, baju makmal dan sarung tangan. Soalan kedua, mengapakah sisa biologi kategori B iaitu bahan yang tidak tajam perlu dimasukkan ke beg bio bahaya dan disterilkan melalui autoclave? Jawapannya, sisa perlu dinyah kontaminasi untuk mematikan patogen berbahaya sekaligus menghalang penularan penyakit dan pencemaran alam sekitar. Soalan 3, kebat sikit. Termometer pecah, merkuri tertumpah. Ramalkan risiko disentuh dan jelaskan tindakan teknikal segera yang perlu diambil. Risikonya ialah keracunan logam berat. Tindakan segera apa ya? Jadikan tempat tumpahan merkuri itu sebagai kawasan larangan. Tabur serbuk sulfur dan hubungi bomba untuk pelupusan profesional. Okay, that's all for now. Thank you.